belum dibotak. Masak Yabok untuk bos Ijan. Mama balik lambat, geng. So ni kita nak masak gearbox, tapi ni korang boleh tengok. Tu Jajan. Meja makan Acik Hamidah punya yang custom. Waktu awal-awal dah sampai akhirnya. Ni 8 kerusi 22,000 sold. So ni tim-tim kita dah malam tengah unboxing. So geng, kat mana gudang bos Ijan? Masak-masak. Sambil masak, sambil unboxing barang Acik. Yeay. Tengah. Wush, aku nampak ada barang kat bawah. Wow. Wow. Tengah bergalai. Kata-kata semangat. Hidup ni keras. Hidup ni keras kau. Yang kali 1.5. Betul lah geng, hidup ni keras lah. Pengejar 1.5. Oh, pengejar 1.5. Untuk lah, kita orang tak 1.5. Tak tahu cakap macam mana. Sana cakap, sini cakap. Yang betul masak-masak. Tapi masak-masak ni sebelum bos Ijan makan, kita nak unboxing meja makan 8 kerusi Acik Hamidah punya. Dah sampai akhirnya sebab kisah dia awal-awal Acik Hamidah ni pernah custom zaman tahun 2023. Tapi disebabkan lama Acik Hamidah cancel. And then tahun ni Acik Hamidah datang balik dekat gudang bos Ijan. Acik custom lagi sekali ambil meja makan 8 kerusi. Yang paling bestnya Acik Hamidah pilih material baldu. Tengok tu. Color yang memang cukup ngam, senang nak match dengan lansir ke dinding. Yang paling penting, tengok finishing yang baru sampai ni. Macam cermin tak? Yang penting, masakan jangan lupa. Wow, masak gearbox. Wow. So acik-acik, this is gudang bos Ijan. Tim kita orang memang kerja sampai malam. Oh yeah.